skru coil longgar. Kita tak pakai licet, pakai taring macam ni dah memang dah longgar. Ini belakang saya masuk sebuah BMW F30. Jadi kalau ikutkan customer ni cakap kereta dia ni macam lost power, kemudian ada jerking. Kalau nak memotong, nak naik bukit memang terasa lah ni jerking tu kan. Sampai nak memotong pun jadi tak berani. Lepas kita ni technician check apa yang masalah pada kereta ni ialah sebenarnya tak adalah masalah yang besar. Masalah dia berpunca daripada pertama dia punya spark plug dan kedua dia punya coil. Jom saya tunjuk. Okey tuan-tuan, ini adalah spark plug yang kita keluarkan lah. Ada lagi satu dalam tu yang kita belum keluarkan. Cuma dekat sini daripada pemerhatian awal kita yang kita boleh tengok sebenarnya spark plug ni, dekat spark plug ni ada leaking tau. Jadi macam mana kita tahu ada leaking? Kalau kita boleh tengok dekat spark plug ni ada kesan-kesan karat kan. Ada kesan-kesan karat dekat sini ni. Ini bermakna spark plug ni ada leaking, ada kebocoran. Dan yang magicnya ialah masa kita buat checking tadi, ada satu coil kat sini, coil nombor 2 ni, orang kata tak ikat dengan ketat lah. Maknanya dia longgar, dia boleh goyang kan. Logik dia kalau coil ni memang fungsi dia menghantar api pada plug. Jadi kalau coil ni longgar, maka api tu akan jadi tak stabil lah. Jadi sekarang ni kita akan tukar spark plug yang baru. Ini adalah rupa spark plug yang baru. Kalau kita boleh tengok, spark plug ni dengan yang lama memang jauh berbeza lah. Kita boleh nampak yang baru lebih clean, lebih cantik kalau nak dibandingkan dengan yang lama, yang berkarat kan. So kita akan tukar spark plug ni juga dan kita akan pasang balik ke dalam tu dan kita akan ketatkan balik ikut spek yang sepatutnya. Baik, untuk penggunaan satu-satu spark plug ni, kalau dekat Transpatic Automotive ni kita suggest untuk tukar spark plug ni antara 80,000 ke 1,000 km. Jadi kalau tuan-tuan punya kenderaan belum tukar spark plug lagi dan tuan-tuan pun tak tahu bila last tuan-tuan tukar spark plug, tuan-tuan boleh datang ke Transpatic Automotive, kita boleh tolong check kan. Jadi kalau tuan-tuan ada masalah dengan kenderaan tuan-tuan, tak tahu nak servis dekat mana, nak repair, nak buat macam ni ataupun apa-apa saja masalah, boleh datang ke Transpatic Automotive. Kita berada dekat stesen Shah Alam, kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat, dan kalau ada sebarang pertanyaan boleh klik link kita di bio. Jumpa lagi. Bye bye.